Untuk puasa hari ke-13 ni kita nak buat sum-sum sagu. Jom tengok macam mana saya masak sagu cantik berderai. First kali didihkan air and masukkan 1 cawan sagu dan daun pandan. Kacau-kacau, masak guna api perlahan sampailah sagu tu dah nampak macam mata ikan and air pun dah naik bubble macam ni, boleh tutup api. Lepas tutup api, kacau sekejap and masukkan 2 cawan air biasa. Kacau dalam 2 ke 3 minit, mata ikan tu semua akan hilang. Jimat masa, tak perlu nak masak lama-lama. Untuk dapatkan sagu yang sebiji-sebiji berderai macam ni, korang boleh tapis ataupun rendam dalam air biasa. Confirm sagu tu cantik berderai and tak melekat-lekat. Lepas tu boleh isi dalam bekas, tekan-tekan sikit dan ketepikan. Sekarang untuk sum-sum dia pula, saya guna 1 cawan santan, 3 cawan air, daun pandan, sedikit garam dan 1 cawan tepung beras. Kalau korang selalu tengok video saya, mesti korang dah kenal kan tepung ni. Banyak feedback positif dekat video saya pasal tepung ni. Buat kuih tak pernah tak menjadi, 100% asli, tak ada campuran, berasal dari Thailand. Tepung ni pun jadi pilihan peniaga-peniaga kuih. Ok, next kita kacau-kacau dulu bahan-bahan tadi sampailah sebati, baru buka api. Bila dah pekat and smooth macam ni, kemudian boleh terus sendukkan ke dalam bekas sagu tadi. Hentak-hentak sikit bekas tu supaya sum-sum ni rata dan cantik. Boleh sejukkan dulu kuih ni dalam 1 ke 2 jam sebelum hidang. Sedap ni makan sejuk-sejuk waktu buka puasa kan. Boleh buat awal sikit sebelum berbuka. Jangan lupa dapatkan tepung beras cap Golden Coins ni di Lotus, NSK, Econ Safe, Eco Shop, Mr. DIY dan juga di TikTok Shop. Selamat mencuba.